Apa salah saya? Zaman Mahathir pun tak macam ni. Zaman Mahathir pun tak macam ni. Saya berdiri kat sini bersatu. Dia tempat awam. Kita tak buat apa pun. Kita tak ada buat gangguan apa-apa pun kat sini. Sikit-sikit lama-lama jadi bangunan. Bermula dengan kain kuning pejam celik dan naik satu bangunan tepi highway. Day, sudah tahu tak ada tanah, kasih kumpul duit lah beli itu tanah. Banyak songai pula. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Orang Malaysia ni rata-rata ni, kita ni semua, and especially orang Islam, orang Melayu, mereka ni baik. Ketika mana isu berkaitan dengan kuih haram ni berlaku ketika mula-mula dulu, mereka tak ada buat kecoh macam ni, tak ada siapa bising dan sebagainya. Kita rasa tak apalah, bagi biar pi lah, kesian kat mereka dan sebagainya. Kemudian rentetan daripada isu ini dia berterusan, satu lagi koil, kemudian satu lagi koil, kemudian satu lagi koil. Yang paling teruk apabila Adib telah kehilangan nyawa dia. Crucifix. Dan isu ini tidak pernah habis daripada awal. Segalanya terbongkar dari kes kematian seorang anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim yang meninggal dunia pada 17 Disember 2018 akibat kecederaan parah dialami semasa rusuhan di kuil Sri Mahamariaman USJ 25 Subang Jaya. Insiden tersebut berlaku pada 27 November 2018 ketika mangsa menjalankan tugas memadam kebakaran kenderaan dalam keadaan suasana tegang dan tidak terkawal. Tragedi ini segera mencetuskan kemarahan awam dengan kewujudan rumah ibadat tanpa kelulusan. Apa yang korang kena tahu adalah inkuest Mahkamah Coroner kemudiannya memutuskan bahawa kematian Muhammad Adib adalah akibat perbuatan jenayah oleh individu tidak dikenali, sekaligus menolak dakwaan bahawa kecederaan itu berpunca daripada kemalangan. Keputusan tersebut mengukuhkan persepsi awam bahawa rusuhan di kawasan kuil berkenaan telah membawa kepada kehilangan nyawa ketika anggota keselamatan menjalankan tugas bagi mengekang kuil haram di Malaysia. Rintitan tragedi itu, isu pembinaan kuil tanpa kelulusan mula diberi perhatian serius oleh masyarakat dan pihak berkuasa. Banyak pihak mempersoalkan bagaimana struktur kekal boleh wujud bertahun-tahun di atas tanah kerajaan dan tanah persendirian tanpa tindakan tegas. Dalam tempoh beberapa tahun berikutnya, beberapa kes melibatkan kuil di atas tanah persendirian mula didedahkan kepada umum, termasuk isu kuil Dewi Seri Patra Kaliaman di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Tanah tersebut dimiliki oleh kumpulan Jekyll yang kemudiannya tampil memberi jaminan tidak akan merobohkan rumah ibadat Hindu berkenaan secara paksa. Jaminan itu disuarakan bagi meredakan polemik awam yang tercetus selepas laporan mengenai pembinaan sebuah masjid di tapak sama tersebar. Ada beberapa faktor yang kita perlu memberi penjelasan. Saya lihat ada juga orang-orang bukan Hindu marah sebab bina rumah ibadat di atas tanah swasta yang diwartakan untuk masjid dan sebagainya. Kalau saya dalam keadaan mereka, saya pun akan marah. Tak salah mereka marah sebab mereka tak dapat ataupun tidak terima gambaran yang betul. Kebetulannya, rumah ibadat ini wujud lebih daripada 100 tahun. Amat mengejutkan, sebenarnya Jekyll telah terlibat dalam perbincangan dengan jawatan kuasa kuil selama kira-kira 10 tahun bagi mencari jalan penyelesaian. Syarikat itu juga menawarkan pampasan untuk menanggung kos pemindahan, namun jumlahnya tidak didedahkan kerana masih dalam rundingan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mencadangkan 2 atau 3 tapak alternatif, tetapi cadangan tersebut ditolak oleh pihak pengurusan kuil. Keadaan ini menunjukkan proses penyelesaian yang panjang dan rumit. Menurut Jekyll, hasrat pembinaan masjid tersebut merupakan wakaf pengasas syarikat Muhammad Jekyll Ahmad untuk komuniti setempat. Ketua Pegawai Keuangan Jekyll Said Nasrul Fahmi Said Muhammad menjelaskan bahawa semasa pembelian tanah syarikat dimaklumkan kewujudan kuil itu bersifat sementara. Beliau menegaskan proses pembelian tanah melibatkan pihak berkuasa dan DBKL serta tidak mungkin diluluskan jika terdapat kekangan undang-undang. Kenyataan ini dibuat bagi mempertahankan kedudukan pemilikan tanah. Tanah di lot 328 itu adalah tanah milik sepenuhnya Jekyll Training Sdn Bhd. Okey, perbincangan berkenaan dengan acquisition tanah tu, pembelian tanah tu telah bermula sejak 2009 lagi, susulan dari hasrat Allahyarham pengasas Jekyll, iaitu Allahyarham Muhammad Jekyll bin Ahmad, berkenaan dengan hasratnya untuk mewakafkan tanah tersebut untuk pembinaan masjid bagi menampung keperluan komuniti di sana.
Isu kuil di atas tanah persendirian turut berlaku di Dengkil Selangor melibatkan pemilik tanah Datuk Suhaili Ahmad. Beliau tampil menjelaskan bahawa tanah tersebut dibelinya sejak 2001 dan sebelum ini telah ditambak untuk tujuan pemasangan papan iklan. Menurutnya, kuil yang pernah berada di tanah itu telah berpindah ke lokasi lain ketika kerja pemasangan dijalankan. Namun, beliau terkejut beruk apabila mendapati sebuah kuil lebih besar dibina semula di atas tanahnya tanpa kebenaran. Suhaili menjelaskan bahawa beliau jarang memasuki kawasan tersebut kerana lokasinya terpencil, berbahaya dan dikelilingi hutan. Kewujudan binaan kekal di atas tanah persendirian itu menjejaskan hasrat beliau untuk menjual tanah berkenaan. Beliau menegaskan bahawa sebarang urusan jual beli tidak boleh dilaksanakan selagi terdapat struktur haram di atas tanah tersebut. Isu ini turut melibatkan prinsip tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Ini untuk tempat sembahyang mereka. So ada orang jadikan ini isu lah. So jangan jadikan ini isu untuk sebagai isu perkauman macam tu. Kita hanya mereka ni gunakan tempat tu untuk sembahyang diri sendiri, sembahyang untuk family mereka. Very respectful man. He's a very nice man. We have no issues. Matter of fact, you can see all the WhatsApp. He always use the word tuan, and he also used the word tuan. Okay, to address each other. So there was only the thing become murky, okay, after the involvement of pihak ketiga yang pakai isu ini untuk kepentingan mereka sendiri and ingin memporak-perandakan keadaan. Keadaan kat sini tak ada masalah. Memang daripada Jun 21, 2025 memang pihak kuil berurusan dengan Encik Suhaili untuk mencari jalan penyelesaian terbaik untuk menyerahkan tanah atau membeli tanah. Okey, isu ini menjadi keruh selepas involvement of pihak ketiga yang ada kepentingan. Okey, definitely ada kepentingan. And dekat sini kita ingin beri pandangan atau giving them stern warning that this temple, it is an issue of the temple, pemilik tanah dan juga kerajaan negeri. Okay, we do not need third person to come in. Susulan laporan pencerobohan, pengerusi kuil berkenaan M. Parama Guru 49 tahun dan juga merupakan seorang pengawal keselamatan dihadapkan ke Mahkamah Majlisik atas pertuduhan menceroboh tanah milik Suhaili Ahmad pada 19 Jun tahun lalu. Tertuduh mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan di bawah Seksyen 447 Kanun Kesiasaan. Prosiding dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Iznani Hanim Hashim dan tertuduh diwakili Peguam H. Darshila. Manakala mahkamah membenarkan jaminan RM4,000 dengan seorang penjamin. Jangan nak sindir agama kami dan juga rumah ibadat kami. Itu bukan tugas kamu. Kerajaan boleh uruskan. Jikalau ada apa-apa, bawa kepada kerajaan secara lunas undang-undang yang betul. Jangan cuba politikkan dengan naratif politik yang sempit untuk melaga-lagakan di antara kaum yang berbilang di Malaysia. Kes dengkil ini menambah senarai panjang isu pencerobohan tanah melibatkan rumah ibadat dengan data menunjukkan terdapat 773 kuil haram dibina di atas tanah kerajaan dan persendirian. Statistik ini mencetuskan kebimbangan terhadap tahap penguatkuasaan undang-undang. Dalam konteks ini, Presiden Parti Kemajuan Malaysia dan Pengerusi Hindra, P. Watamurti tampil mempertikaikan kenyataan kerajaan mengenai status kuil haram. Beliau mendakwa banyak kuil dibina dengan kelulusan pentadbiran kolonial British pada tahun 1800-an dan awal 1900-an. Watamurti turut menggesa kerajaan Madani mengiktiraf kuil yang wujud sebelum kemerdekaan serta menyediakan peruntukan tanah dan keuangan. Malah, nama Arun Dorasami juga hangat apabila secara tidak langsung menjadi peguam tidak diiktiraf dalam mempertahankan kuil-kuil haram ini. Namun, kebohongan Arun ini tak lama. Apabila nama Arun Dorasami turut menjadi perhatian Majlis Peguam Malaysia mengesahkan dia bukan seorang peguam berdaftar. Tetapi Arun ni pandai spin. Arun kemudiannya mengakui dirinya seorang aktivis dan jurutera, bukan peguam, serta menafikan pernah mengaku sebagai lawyer. Tapi sekali lagi bila cek dalam laman web The Institution of Engineers Malaysia IEM, nama dia tak didaftarkan sebagai engineer. Wah, sudahlah bina kuil haram, jawatan pun haram juga. Dalam masa sama, isu rumah ibadat haram turut membawa kepada pergerakan himpunan gerakan anti rumah anutan haram Garah di hadapan Kompleks Beli Belah Sogo, Kuala Lumpur. Poli Diraja Malaysia bagaimanapun tidak membenarkan perhimpunan itu atas faktor keselamatan awam selepas risikan dijalankan. Polis menerima 131 laporan bantahan daripada pelbagai pihak termasuk pemilik premis sekitar.
atas isu keselamatan dan ketenteraman awam, we are very clear. Very simple, bahawa berdasarkan daripada risikan dan pengamatan siasatan dalaman pihak polis di Raja Malaysia, dan kita mendapati perlunya kita ambil tindakan dan menghadkan supaya perhimpunan ini tidak diteruskan atas faktor-faktor keselamatan awam yang menjadi keutamaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya memberi amaran keras agar tiada pihak mencabar undang-undang atau mengambil alih peranan polis. Beliau menegaskan kebebasan bersuara dibenarkan, namun tindakan melanggar undang-undang akan mendapat tindakan tegas. Anwar menolak pembinaan rumah ibadat tanpa mengikut peraturan. Saya tegaskan, ya, kawan-kawan India pun ada. Saya tidak setuju dengan percambahan kuil-kuil tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Tetapi jangan timbul permusuhan. Jangan langgar peraturan. Dan orang-orang Melayu yang nak bangkitkan isu ini ikut peraturan dan hukum. Kalau dah kita langgar, hasilnya kebencian, masalah tak selesai. Walaupun larangan dikeluarkan, penyelaras Garah Zamri Vinod menegaskan perhimpunan tetap diteruskan. Keadaan ini membawa kepada tangkapan 19 individu termasuk Zamri Vinod dan Tamin Dahari Abdul Razak bagi membantu siasatan. 2 individu direman selama 2 hari manakala yang lain ditahan sebagai langkah pencegahan. Kes ini disiasat di bawah atas hasutan Kanun Kesiasaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu berani dengan Melayu saja ke? Polis jaga rakyat. Polis jaga rakyat di sini ke? Apa salah saya? Apa salah saya? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ada peluang tak? Peguam ada tak? Maka berbondong-bondonglah kerajaan Madani dimaki hamun kerana pihak polis menangkap aktivis-aktivis ini. Ramai yang kata orang yang pacak bangunan haram tidak didakwa, tapi aktivis yang menuntut keadilan yang ditangkap pihak polis. Walau bagaimanapun pada 9 Februari 2026, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa PBT kini bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penguatkuasaan di peringkat tempatan. Tindakan boleh diambil terhadap kes pencerobohan tanah atau pembinaan di kawasan awam tanpa kebenaran. Pendekatan ini dilihat sebagai usaha mengelak isu berlarutan sehingga mencetuskan konflik. Tu baru sikit kalau nak borak pasal kuih haram kat Malaysia ni memang tak habis. Lepas satu diorang buat hal. Apa payah sangat kerajaan nak roboh kuih-kuih haram tu? Order satu beho kasih pecah lah. Kalau masjid pacak atas tanah haram pun, kami orang Melayu suruh buat benda yang sama tau. Benda senang buat payah. Sekian, terima kasih.